Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati barisan JKP Taman Air Manis sesi 2023-2025. Wakil MDSP tak ada ataupun wakil daripada ahli majlis pun tak ada. Penduduk Taman Air Manis yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, pertama sekali marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada sebentar tadi kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan di samping itu juga kita masih lagi dihidupkan sehingga kini masih diberi nyawa. Seterusnya kita dapat hadir ke surau pada malam ini untuk satu program, iaitu program mesyuarat pemilihan jawatan kuasa penduduk Taman Air Manis kali yang ke-3. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mesyuarat ini kena diadakan 3 tahun sekali, sebab satu sesi dia melibatkan 3 tahun. Sesi yang kedua adalah daripada tahun 2023 sehingga 2025. Jadi sesi yang ketiga ni kita akan buat pemilihan untuk sesi 2026 sehingga 2028, 3 tahun. Jadi hari ini kita berkumpul bagi memilih AJK, jawatan kuasa penduduk taman, bagi sesi 2028. Di kesempatan ini saya memohon ampun dan maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan selama mana saya menerajui jawatan kuasa penduduk Taman Air Manis dari tahun 2023 sehinggalah 2025. Jadi sebelum kita memulakan atau membuat pemilihan JKP yang baru pada malam ini, saya ingin memaklumkan bahawa saya dengan rasa rendah diri menarik diri dari dicalonkan sebarang jawatan dalam pemilihan JKP bagi sesi 2026 hingga 2028. Ini kerana ada beberapa faktor dalam pertimbangan saya. Yang pertama memberi ruang dan peluang kepada orang yang baru untuk mengisi jawatan dalam jawatan kuasa ini. Yang kedua, kesihatan saya pun kurang mengizinkan. Hari ini saya pun duduk atas kursi lagi, tapi alhamdulillah Allah dah bagi kesembuhan sikit dah untuk saya solat secara biasa. Ya, alhamdulillah. Saya akan berbincang pada 3 hari bulan 4 2027, yang mana setahun lebih kurang 3 bulan lagi, setahun 3 bulan. Bila berbincang, saya berhasrat untuk balik kembali ke kampung, kampung tengah Sabah Bernam. Bukan jauh, tapi saya nak duduk di kampung lah. Selagi InsyaAllah sebelum berpencen pun kemungkinan saya sudah berbalik lah ke kampung tengah untuk membiasakan diri tinggal di sana. Dan tapak pun dah ada, memang anak saya dah buat rumah pun di kampung tengah. Mungkin
mungkin saya akan menambah sedikit lah untuk pendudukan saya di sana lah. Jadi insya-Allah juga saya dan isteri akan menunaikan fardu haji daripada 2026. Jadi saya ingin fokuskan terhadap pengerjaan haji pada tahun 2026, iaitu dijangka bermula pada bulan April, 18 hari bulan April ataupun 1 Zulkaidah sehinggalah 30 Jun. Maksud saya bukan saya sampai 30 Jun je lah. Dia punya tarikh penerbangan balik keseluruhan sehingga 30 Jun 2026. Cuma saya tak tahu lagi di mana saya akan masa saya akan berangkat dan sebagainya. Cuma pengesahan semuanya dah ada lah. InsyaAllah saya akan mengerjakan haji secara muassasah dengan tabung haji, dan dijangka awal lah. Sebab perginya kalau haji tamattu ni dia pergi awal, bermula pada 1 Zulkaidah. Jadi sekali lagi saya mohon ampun dan maaf. Sekiranya sepanjang pergaulan kita saya ada terkasar bahasa dari segi lisan ataupun tulisan tingkah laku yang tidak menyenangkan. Untuk tuan-tuan dan puan-puan juga saya telah memaafkan apa sahaja kesilapan dan kesalahan tuan-tuan kepada saya secara jamaah. Mana saya terima kehendak Allah, jadi saya juga memaafkan tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga jika saya terlepas pandang dalam urusan hutang piutang. Bolehlah berjumpa dengan saya. Kadang-kadang mungkin saya terlupa. Tuan-tuan mungkin ingatkanlah saya kalau saya ada berhutang dari segi material lah. Bolehlah berjumpa dengan saya ataupun isteri saya ataupun anak-anak saya untuk menyelesaikannya jika saya tiada nanti. Maksud saya tiada pergi ke mengerjakan haji lah. Okey, sebelum kita membuat pemilihan, itulah sahaja daripada saya ucapan haluan dan juga info. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli jasa bahasa yang memberikan kerjasama selama ini kepada saya. Minta maaf. Dengan itu saya mengakhiri ucapan saya pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang dihormati Cik Ayub bin Mahmudin, pengurusi Jawatan Kuasa Air Manis, Taman Air Manis Penggal 2. Jadi untuk makluman bagi mungkin ada yang tak mengenali Cikgu Ayub, beliau sebelum ni adalah timbalan pengurusi Surau Taufik Taman Air Manis Penggal pertama, dan juga beliau merupakan mantan pengurusi KRT Taman Air Manis Penggal 2. Jadi kita sama-sama mendoakan kepada beliau semoga Allah memurniakan kesihatan agar beliau bersama isteri dapat menunaikan fardu haji, dan juga beliau diberikan kesembuhan dan kesihatan mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya menyampaikan salam daripada pihak majlis daerah PBT daerah Sabak Menam, iaitu Puan Nur Aini selaku yang mentadbir seluruh jawatan kuasa penduduk daerah Sabak Menam kerana tidak dapat hadir pada malam ini. Justru itu, begitu juga kepada ahli majlis yang mengelola kawasan Taman Air Manis Zon 12, iaitu Muhammad Nazri bin Saiman, yang kebetulan
bapa mertua beliau masuk kena serangan jantung dan kini beliau berada di hospital Port Dickson. Jadi saya akan menyampaikan teks yang telah diberikan untuk majlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati pengurusi mesyuarat, barisan jawatankuasa, penduduk Taman Air Manis serta seluruh warga Taman Air Manis yang saya muliakan. Pertama sekali saya ingin memohon ampun dan maaf kerana tidak dapat hadir bersama tuan-tuan dan puan-puan pada mesyuarat agung jawatankuasa penduduk Taman Air Manis kali ini. Ketidakhadiran saya adalah disebabkan urusan di Hospital Port Dickson yang tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun saya tetap menzahirkan sokongan penuh terhadap perjalanan dan kejayaan mesyuarat ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua penduduk yang sudi meluangkan masa untuk hadir. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan membuktikan semangat kebersamaan, keperhatian serta rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap pembangunan dan kesejahteraan Taman Air Manis. Sabas dan tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga Taman Air Manis yang sentiasa menunjukkan contoh komuniti yang bersatu padu, saling menghormati dan berganding bahu dalam menjaga keharmonian kawasan kediaman. Inilah kekuatan sebenar sebuah taman rakyat yang aktif dan peduli. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada barisan jawatankuasa penduduk yang baru dilantik. Perlantikan ini bukan sekadar satu jawatan, tetapi satu amanah dan tanggungjawab besar untuk berkhidmat kepada penduduk. Semoga kepercayaan yang diberikan ini dilaksanakan dengan penuh integriti, keikhlasan dan semangat berpasukan. Tidak dilupakan jutaan terima kasih kepada AJK yang terdahulu atas segala jasa, pengorbanan dan sumbangan yang telah dicurahkan sepanjang tempoh perkhidmatan. Segala usaha dan komitmen saudara-saudari amat dihargai dan menjadi asas kukuh kepada kesinambungan pentadbiran jawatankuasa yang baharu. Harapan saya kepada barisan AJK yang baharu ialah agar sentiasa mengutamakan perpaduan, mendengar suara penduduk serta bekerjasama erat dengan pihak berkuasa tempatan demi kebaikan bersama. Jadikan jawatankuasa ini sebagai jambatan antara penduduk dan pihak berkaitan atau pihak PBT dalam menyelesaikan isu serta merancang pembangunan yang memberi manfaat jangka panjang. Akhir kata, saya berharap Taman Air Manis akan terus maju, aman dan harmoni, menjadi contoh kawasan perumahan yang bersatu daya saing serta penuh dengan nilai kejiranan yang kukuh. Bersama-sama ini kita bina taman ini dengan semangat, muafakat, keikhlasan dan tekad yang satu. Sekian, terima kasih. Muhammad Nazri bin Saiman, Ahli Majlis Zon 12 Majlis Daerah Sabak Benam. Jadi kalau ikutkan pada malam ini, beliau akan mengendalikan majlis pelantikan pada malam ini dan membacakan peraturan pemilihan anggota jawatankuasa penduduk. Jadi saya mewakili beliau untuk meneruskan membacakan peraturan pemilihan anggota jawatankuasa penduduk. Haluan-haluan penunggahan jawatankuasa penduduk Taman Air Manis adalah di bawah kuasa PBT, Majlis Daerah Sabak Benam. Mesyuarat agung seperti yang diberitahu oleh pengurusi tadi akan diadakan setiap 3 tahun bagi memberi ruang kepada anggota jawatankuasa yang telah dipilih menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh penduduk Taman Air Manis. Jawatankuasa ini adalah secara sukarela dan ikhlas untuk menjalankan tanggungjawab mengurus dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Taman Air Manis. Syarat-syarat pengurusi dan timbalan pengurusi. Calon mestilah mempunyai rumah sendiri dan menetap di Taman Air Manis. Jika calon pengurusi terpilih dari Taman Air Manis 1, maka calon timbalan pengurusi haruslah dipilih dari Taman Air Manis 2 dan begitu sebaliknya. Calon mestilah berusia di bawah 60 tahun, sihat tubuh badan. Calon mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas.
Calon mestilah produktif, inovatif serta kreatif. Calon juga mestilah sedia menjalankan tanggungjawab 24 jam. Calon haruslah mesra penduduk dan mudah didekati serta dikenali warga setempat. Calon mesti biasa berurusan dengan jabatan-jabatan kerajaan serta wakil rakyat. Calon harus pandai menggunakan komputer. Dan terakhir sekali, calon mesti tiada rekod jenayah. Jadi ini adalah syarat-syarat bagi calon dan lantikan pengurusi dan timbalan pengurusi. Jadi di antaranya, calon mestilah ada wakil di Pertamai -1 dan Tamai -2. Jika pengurusi dilantik di Pertamai -1, maka timbalan pengurusi haruslah daripada Tamai -2 kerana kita nak seimbang. Begitu juga umur. Umur walaupun belum selaras, tapi kebanyakan komuniti telah mengikut seperti jabatan PAID ya, telah menyelaraskan pengurusi di bawah umur 60 tahun bagi mengendalikan komuniti dengan aktif. Calon juga mesti berilmu pengetahuan, bermaksud yang dilantik bukan sekadar dilantik, kita menambil tauladan daripada beberapa tempat komuniti yang dilantik secara suka-suka atau dilantik secara untuk mengenakan seseorang itu, atau dilantik sekadar menyukup forum. Hakikatnya yang menjadi menerima masalah kemudian hari adalah penduduk taman itu sendiri. Apabila jika pengurusi atau jawatankuasa yang dilantik itu tidak aktif, maka tidak dapat menyalurkan maklumat atau masalah, membawa masalah taman tersebut ke pihak pengetahuan majlis daerah. Haruslah diingat kepada semua ya. Sebab ini dah berlaku di beberapa buah taman, juga di beberapa buah kampung di bawah JPKK. Ada yang dilantik pengurusi JPKK-nya Raja Muda pun dia tak tahu siapa nama Raja Muda Selangor. Jadi kita tak naklah sampai macam tu ya. Mudah-mudahan bakal yang dilantik nanti boleh menguruskan dan membantu membawa jawatankuasa Taman Manes ini, menjadikan Taman Manes ini satu tempat menjadi contoh ya. Kerana kita Taman Manes daripada dulu alhamdulillah kita telah banyak yang kita telah pilih. Yang terbaru mungkin dah dipasang atau belum, tapi lampu yang telah kita pohon daripada 2016 serasa telah siap pasang ya di padang permainan 1. Alhamdulillah daripada 2016 2-3 hari dia dah siap pasang, tinggal menyala saja. Jadi banyak yang kita akan buat penambahbaikan, pembaharuan di Taman Air Manis. Jadi untuk syarat-syarat setiausaha dan bendahari, calon mestilah mempunyai rumah sendiri dan menetap di Taman Air Manis. Calon mestilah sebaiknya berumur di bawah 60 tahun, sihat tubuh badan. Calon mestilah produktif dan inovatif. Calon juga mestilah sedia menjalankan tanggungjawab. Calon mestilah mahir menggunakan komputer dan urus pentadbiran. Calon mestilah mampu dalam pengurusan keuangan. Calon mestilah biasa berurusan dengan jabatan-jabatan kerajaan serta wakil rakyat. Calon mestilah tiada rekod jenayah. Bagi syarat-syarat ahli jawatankuasa, calon mesti sedia menjalankan tanggungjawab dan aktif bila dipilih. 3 calon lelaki dan 2 calon wanita daripada Taman Air Manis 1. 3 calon lelaki dan 2 calon wanita dari Taman Air Manis 2. Jadi itu adalah peraturan pemilihan anggota jawatankuasa penduduk Taman Air Manis. Ada sebarang pertanyaan? Tak ada, kita akan teruskan solat pada malam ini. Jadi kita untuk memilih pengurusi, jadi kita perlukan satu
pencalonan, satu pencadang, satu disokong, ya, maksudnya mencadang dan penyokong. Jadi kita buka untuk pencalonan pengurusi Taman Air Manis. Pencalonan dibuka. Okey ya. Okey. Macam ni sebenarnya kalau AJK dah diubah, dia tak aktif. AJK akan mengubah automatik pada 31 hari bulan 12. Ini peraturan mesyuarat dia kata. Jadi kita boleh buka buku. Tapi saya boleh mengikut kata pengurusi, tak masalah. Kita boleh ubah. Tapi ingat, bila kita ubah, jika ada satu pertindihan, maksudnya sekarang ni AJK diubahkan. Tidak, maksud saya macam ni. AJK diubah sampai hujung tahun ni, dia diubah sekarang. Tapi buat kuasa ni yang dilantik, kalau bangsa tu dia baru AJK baru. Itu maksud saya. Okey, saya faham maksud tu. Tak apa, saya ikut dia berkata yang pengurusi. Saya nak ikut cakap Jazam, saya ikut kata pengurusi. Sebab pengurusi akan tanggung. Tapi kalau ikut peraturan mesyuarat, dia tak ubah. Kalau ubah dah tak kita tak aktif. Jadi seperti kata pengurusi, jawatan kuasa 20/2 diubahkan. Harap maklum. Jadi kita akan lantik untuk jawatan kuasa yang baru. Pemilihan jawatan kuasa pengurusi boleh mencalonkan mencadang Haji Musyirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musyirah bin Ibrahim, nomor 19 485. Untuk lantikan pengurusi dari segi kelayakan memang di sini hanya Cik Zul seorang je lah. Jadi oleh itu saya cadangkan Cik Zul sebagai pengurusi untuk sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Ada sokong. Okey, kedua cadangan lain. Cadangan lain bagi Pak Razak. Pak Razak ya. Okey, calon timbalan pengurusi dari Taman Air Manis 2 wajib. Dah tutup. Tutup. Ada sokong kan? Banyak ni Pak Razak. Tak, sokong lah tutup. Dia tidak dicalon. Ya betul. Jangan. Dia calon. Ya, betul. Cadang duduk ada sokong tak betul. Ada penyokong. Dia kena beritahu. Okey. Ada. Siapa nama? Taufik. Betul. Sokong. Ada bangkangan. Itu dia akan datang sekali. Tak ada bangkangan tak? Okey, ada bantahan tak? Sekarang ni dah. Kalau tak ada, barulah. Tak ada bantahan ya. Okey. Timbalan pengurusi daripada Taman Air Manis 2. Taman Air Manis 2. Bagi. Tak tulis. Saya Zabi bin Ufti pada Taman Air Manis 1 ini. Boleh ke dilantik kalau orang itu tidak ada dalam mesyuarat ini? Okey, dia ada dua cara.
Satu, kalau ikutkan peraturan musyawarah tidak hadir, maksudnya dia benarkan dirinya dilantik bersurat. Maksudnya dia tak datang, dia bagi surat, maksudnya dia benarkan lantik. Satu lagi lantikan jika anggota musyawarah bersetuju dan yang dilantik pun setuju. Maksudnya kalau ahli musyawarah bersetuju dan dilantik setuju, kita bagi ada perongkaran di sini. Sebab memandangkan ini dia yang ada. Terpulang pada musyawarah, kita ikut dia. Ataupun saya mencadangkan oleh kerana tidak ada kehadiran yang merasakan patut umur tu kita dilonggarkan. Kalau setujulah. Ada yang menjadikan cerita. Okey. IDPE mencadangkan Pak Razak untuk timbalan. Sokong. Minta penyok. Tuan diri okey ya? Tuan diri? Tuan diri okey ya? Okey, aduh ya. Nanti ada cadangan lain tak? Sekarang kita ada Pak Razak seorang. Cadangan ditutup. Ada setuju? Cadangan ditutup? Usman. Ada bantahan Ada. Abdul Razak Yahya. Abdul Razak Yahya. Okey, setiausaha. Tak kisah lelaki perempuan. Ikut kata musyawarah lah. Saya ikut je. Mana Pak Razak mencadangkan setiausaha pengurusi yang pilih. Okey, tapi dalam musyawarah ni lah disiharkan. Ada setuju tak? Selepas. Saya menyokong supaya pengurusi ini melantik setiausaha sendiri supaya dia boleh berpisah. Berarti kalau kita melantik, kalau surat suara melantik orang dipilih, takut dia tak benda kerja sama dengan pengurusi, tak guna. Itu maksud saya lah. Faham. Umum. Faham. Setuju tak cadangan Pak Razak? Setuju je. Setuju ya? Okey, setuju okeylah. Nanti kita akan putuskan dalam musyawarah yang masa baru lah. Ya. Setiausaha kita KAV bendahari. Bendahari Bendahari pun dicadangkan. Ya. Seperti macam mana? Muslimat tu guna mic. Perempuan pun boleh kalau ada calon. Boleh kalau ada muslimat ada calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Syarif Tidadi. Saya ingin mencadangkan agar pengurusi yang pilih setiausaha dan bendahari setelah bermesyuarat yang pertama nanti ataupun sebelum mesyuarat yang pertama. Terima kasih. Dua jawatan kita KAV akan kita putuskan dalam musyawarah jawatan kuasa yang baru. Ketua wanita. Assalamualaikum. Saya Puan Nur Syarif Tidadi mencadangkan Puan Sadia sebagai ketua wanita untuk Taman Lain Manis 1 dan 2. Terima kasih.
Dalam cadangan kedua. Okey, ini ada satu WhatsApp pada saya. Saya boleh bagi nama siapa lah. Dia minta cadangan Norsyam. Ada tak setuju? Saya sokong Puan Norsyam. Siapa ya nama? Saya Marliza Tim Sri. Saya cadangkan cadangan tutup. Okey, setuju. Cikgu Ayub, cadangan dia tutup. Setuju. Siapa setuju? Taufik. Bantahan. Okey, tak ada bantahan ya. Jadi kita ada dua muslimat dekat sini. Okey, angkat tangan untuk Puan Norsyam. Kita bersetuju kan? Angkat setuju. 20. Okey, untuk Puan Saliah Kamdi. Jadi keputusan Puan Norsyam dapat 20 undi dan Puan Saliah Kamdi dapat 10. Jadi bagi pada Kak Norsyam. Okey, wakil pemuda. Omar Mukhtar. Ha? Omar Mukhtar. Okey, Cikgu Ayub mencadangkan Omar. Setuju? Ada sokongan. Siapa? Nama-nama Osman. Okey. Calon kedua. Saya cadangkan cadangan tutup. Setuju? Ingat, lepas ni ketua wakil pemuda dah boleh main budak-budak. AJK lelaki daripada Taman Manis 2. Taman Manis 1. 1, 2, 3. 3 lelaki daripada Taman Manis 1. Ini saya tak boleh ikut. Terus je. Terus je. Ini tak ada syarat. AJK tak ada syarat. Okey, mesti saya cadangkan. Okey. Saja saya ikut. Ada saya okey. Okey. Jangan. Sayuti Safi'i seorang lagi. Siapa? Pandang. Okey, perempuan sebelah sini 2 orang. Taman Manis 1. Siapa? Siapa? Nur Lelang. Cesar. Salia. Okey, Taman Manis 2 lelaki. Samalah 3. Haji Musyiram. Yang muslimat tadi siapa? Ustazah Marliza, Puan Suraya dan Puan siapa? 3 orang. Dah ada 4 orang dah. 2 sini, 2 sana. Suraya, Ustazah Marliza. Yang sana tadi Pak Jak, siapa? Haji Musyirah lagi. Yusri ya. Cikgu Aris ya. Bagi Cikgu Aris. Safi'i ya. Okey, ini antaranya yang rasmi ada 16 orang. Nanti dalam mesyuarat Dewan Penguasa yang baru nanti kita ada tambahan untuk boleh bicara lah. Ya.
Jadi untuk yang mesyuarat ni pengurusi saya sendiri, timbalan pengurusi Pak Razak atau Razak bin Yahya, Setiausaha dan Bendahari kita KMV, Ketua Wanita Nur Syam, Wakil Pemuda Omar, AJK lelaki Sarjan Sayuti, Sarjan Safi'i, Pak Anda, Haji Musirah, Yusri, Angah PI, Wanita Nur Lela, Saliyah, Ustazah Maliza dan Suraya. Jadi untuk pemilihan kali ini alhamdulillah berjalan lancar. Jadi untuk majlis selepas ini saya bagi kepada pengurusi untuk penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur alhamdulillah kerana kita telah berjaya memilih jasa kawasan baru. Jasa kawasan baru ni dia akan mula berkuasa 1 Januari lah 2026 sehinggalah 31 Disember 2024. Jadi saya ucapkan tahniah kepada yang terpilih dan setiausaha dan juga bendahari akan dilantik oleh pengurusi sendiri. Tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah dilantik, dan sekarang kita tidaklah ada masalah untuk kita kemukakan nama kepada majlis daerah lah untuk sesi yang akan datang. Jadi daripada saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita lakukan mesyuarat pada malam ini pada pukul 8.50 malam dan kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah